Bạn semua. Cakap bahasa dah apa betul? Nak korek je. Okay, berseragam Perdana Menteri untuk mentadkan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan delegasi kerajaan, pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam perdebatan buat semua. Cita-cita saya selaku Perdana Menteri di meja perwakilan kerajaan pembuka pada hari ini untuk menggagaskan sebuah usul yang saya kira cukup menarik. Dewan ini percaya penubuhan pusat komuniti integriti adalah langkah terbaik memperkasa integriti rakyat. Bergerak terus kepada pendefinisian frasa demi frasa. Frasa yang pertama, penubuhan pusat komuniti integriti. Menurut Institut Integriti Malaysia 2024, pusat komuniti integriti ialah sebuah ruang tetap dan rasmi di peringkat komuniti yang diwujudkan untuk memperkukuh nilai integriti rakyat melalui pendidikan sosial, advokasi anti rasuah dan penglibatan komuniti secara berterusan. Berbeza dengan kempen bergerak seperti Integrity Youth Ambassador dengan izin Yang di-Pertua yang dijalankan secara berpindah-pindah dan tidak mempunyai lokasi khusus. Penubuhan pusat komuniti yang kekal dan bernama tetap memberi identiti yang jelas kepada usaha membudayakan integriti. Apabila wujudnya pusat yang tetap sama ada di peringkat daerah, kampus maupun kawasan perumahan, masyarakat akan tahu di mana hendak belajar, di mana hendak melapor dan di mana hendak menyertai aktiviti integriti. Pusat komuniti integriti bertujuan menjadi yang pertama, hak nilai tetap, yang kedua, saluran aduan dan advokasi setempat, dan yang ketiga, pusat kesedaran dan kolaborasi sosial. Status quo semasa di dalam negara kita, kajian Universiti Malaya 2023 mendapati 72% responden rakyat Malaysia tidak tahu saluran aduan beretika di komuniti mereka. Manakala laporan SPRM 2024 menunjukkan peningkatan 18% kes rasuah kecil menandakan jurang kesedaran dan bimbingan berterusan masih wujud. Oleh itu, penubuhan pusat komuniti integriti yang tetap dan berstruktur adalah penting melihatkan kepada mekanisme pelaksanaan penubuhan, iaitu yang pertama, membangunkan ruang pembelajaran komuniti yang kekal dan berterusan. Kedua, mewujudkan sistem sokongan sosial bagi melapor dan menasihati kes salah laku. Dan yang ketiga, menyatukan pelbagai agensi, institusi dan rakyat di bawah agenda integriti nasional. Bergerak ke frasa yang kedua, integriti rakyat. Menurut Institut Integriti Malaysia. Seterusnya, bergerak kepada frasa integriti rakyat. Menurut Institut Integriti Malaysia, merujuk kepada keadaan di mana setiap individu dalam masyarakat bukan hanya memahami tetapi menghayati dan mengamalkan nilai-nilai integriti dalam kehidupan seharian di rumah, tempat kerja dan komuniti. Ia menggambarkan transformasi integriti daripada dasar kerajaan kepada budaya sosial di mana rakyat menjadi pelaksana nilai bukan sekadar penerima kempen moral. Integriti rakyat bermaksud masyarakat yang menolak amalan salah guna kuasa dan rasuah. Kedua, bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri dan kesejahteraan komuniti. Dan yang ketiga, menjadi serakan strategi kerajaan dalam membina tadbir urus berakuntabiliti tinggi. Maka apabila di dalam Dewan Perdebatan pada hari ini kita bercerita tentang memperkasa integriti rakyat, perlulah melihat kepada ciri-ciri yang berikut, iaitu yang pertama, integriti yang berstruktur bukan sementara. Kedua, keberanian terlindung bukan risiko peribadi. Dan yang ketiga, solidariti nilai bukan sekadar kesedaran, di mana hanya melalui nilai yang dibawa oleh penubuhan pusat komuniti integriti sahaja yang menjawab kepada ciri-ciri integriti masyarakat yang diperkasakan. Seterusnya, bergerak kepada frasa kontroversi menurut Pusat Rujukan Persatuan Melayu, iaitu langkah terbaik, di mana perkataan langkah membawa maksud, cara, tindakan, strategi atau usaha yang diambil untuk mencapai sesuatu tujuan. Apabila digabung dengan perkataan terbaik, ia merujuk kepada tindakan yang paling berkesan, tepat dan sesuai bagi mencapai matlamat yang diinginkan.
Maka dalam konteks usul pada hari ini, langkah terbaik boleh ditaklidkan sebagai tindakan paling berkesan dan bersifat menyeluruh, bukan sekadar mencegah tetapi membina sistem sosial kekal untuk memupuk integriti rakyat, di mana penubuhan pusat komuniti integriti sahaja yang menjadi langkah terbaik, kerana hanya melalui mekanisme tetap dan berstruktur seperti ini, nilai-nilai rakyat dapat dihidupkan secara menyeluruh, bukan sekadar melalui kempen sementara. Maka tugas pembangkang pada hari ini cukup mudah, iaitu yang pertama, mereka perlu buktikan dengan nilai penubuhan pusat komuniti integriti tidak mampu memperkasa ciri-ciri integriti masyarakat yang kami nyatakan. Dan yang kedua, buktikan wujudnya mekanisme yang mempunyai kesan nilai yang sama tanpa keperluan penubuhan pusat komuniti tetap. Sebelum saya bergerak ke hujah saya, ya sila. Betul, pelaksanaan pusat komuniti integriti ini sudah pun dilakukan, namun dalam pemisahan komponen. Contoh belajar, kita ada program. Contoh lapor, kita ada jabatan integriti. Walaupun kita nak laksanakan perkara ini, respons terhadap perkara ini masih rendah. Apa jaminan kalau kita satukan? Kerana itulah pada hari ini kami menekankan penubuhan pusat komuniti integriti ini adalah sesuatu yang kita mahu tetapkan di dalam kawasan komuniti itu sendiri. Maka dengan ini memudahkan untuk kita memperkasa integriti rakyat. Bergerak terus kepada hujah pertama kami, hak nilai tetap membentuk budaya etika yang kekal di akar umbi. Masalah utama yang dihadapi dalam memperkasa integriti rakyat hari ini ialah pendidikan nilai yang bersifat sementara dan tidak berstruktur. Program integriti sejak ada seperti ceramah atau kempen kesedaran hanya berlangsung secara bermusim tanpa kesinambungan untuk ruang tetap bagi rakyat mempelajari dan menghayati nilai etika secara praktikal. Akibatnya, integriti hanya dipahami sebagai satu slogan moral, bukan sebagai satu budaya hidup. Ketiadaan hak nilai tetap menjadikan masyarakat bergantung pada inisiatif agensi luar atau kempen media yang bersifat sahala. Menurut kajian Institut Integriti Malaysia 2024, tahap kesedaran integriti rakyat menurun sebanyak 12% selepas 6 bulan tanpa pendedahan langsung kepada program berbentuk komuniti, yang menunjukkan bahawa nilai integriti tidak boleh hanya disemai melalui media tetapi mesti dihidupkan dalam ruang sosial yang kekal dan boleh diakses oleh masyarakat secara fizikal. Apabila wujudnya pusat komuniti integriti sebagai hak nilai tetap mewujudkan satu ekosistem pembelajaran sosial yang berterusan. Model seperti National Integrity Center dengan izin yang dipertua oleh Korea Selatan dan Ethics Learning Village oleh Jepun dengan izin yang dipertua menunjukkan bahawa penubuhan pusat tetap nilai berjaya menurunkan kadar pengurangan etika awam sebanyak 22% dalam tempoh 2 tahun. Dalam konteks Malaysia, pendekatan ini selaras dengan sub-strategi 3.5 strategi anti-nasional rasuah yang menekankan pendidikan nilai di peringkat komuniti. Maka tidak apa lagi yang ingin saya bincangkan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Menjumpa Ketua Pembangkang untuk memberikan penjelasan dan hujah. Tak ada keadaan tetap. Maksudnya ada orang yang menentang. Maksudnya orang just kita nak betul kat situ. Warga Dewan Yang Mulia, saya cukup kecewa dengan meja perwakilan kerajaan pembuka sebab bermula bangkit seorang Perdana Menteri hingga duduknya beliau masih gagal untuk menembak tepat frasa kontroversi usul perdebatan kita warga Dewan Yang Mulia. Sebab di saat usul perdebatan kita, penubuhan pusat komuniti integriti adalah langkah terbaik memperkasa integriti rakyat, sepatutnya perkara pertama yang mereka tunjukkan adalah banding beza di antara mekanisme melalui penubuhan pusat komuniti integriti dan mekanisme yang lain untuk menunjukkan penubuhan pusat komuniti integriti adalah langkah terbaik memperkasa integriti rakyat. Namun di akhirnya warga Dewan Yang Mulia, kita masih tidak pernah dengar di meja perwakilan kerajaan pembuka. Itu yang pertama warga Dewan Yang Mulia. Dan yang kedua warga Dewan Yang Mulia, yang kedua warga Dewan Yang Mulia, kalaulah hari ini kita laksanakan pusat komuniti integriti, apabila kami tanyakan apakah jaminan untuk kita memperkasakan integriti rakyat di meja perwakilan kerajaan pembuka, sebab hari ini komponen-komponen yang ada dalam pusat komuniti integriti itu sudah pun kita laksanakan secara berasingan dan
fakta status masa menunjukkan penglibatan masyarakat masih berkurang walaupun kita sudah pisahkan. Apatah lagi kalau kita cantumkan menjadi satu. Jaminan ini tidak pernah ditunjukkan oleh meja perwakilan kerajaan pembuka. Dan masalah paling besar dari meja perwakilan kerajaan pembuka dalam dewan debat kita pada hari ini adalah mereka tertinggal satu perkara akhir dalam kita hendak menilai keberkesanan mekanisme untuk menilai integriti rakyat, iaitu hasil akhir warga dewan yang mulia. Sebab kalaulah saya boleh bawakan kepada anda laporan Suruhanjaya SPRM dalam kita nak menilai keberkesanan program ataupun mekanisme untuk membentuk integriti rakyat, pertama adalah kesedaran, yang kedua adalah tindakan, dan yang ketiga adalah hasil. Dan perkara yang ketiga ini tidak pernah dibuktikan di meja perwakilan kerajaan pembuka warga dewan yang mulia. Sebab itu warga dewan yang mulia, ada perlu untuk kita melihat kembali apakah perkara yang akan dibawakan oleh meja perwakilan pembangkang pembuka dalam menaklik usul perdebatan ini, warga dewan yang mulia. Rasional kami untuk membangkang usul debat kita pada hari ini cukup mudah. Apabila kami akan menilai kepada keadaan pelaksanaan pusat komuniti integriti yang bersifat retorik dan tidak akan mencapai hasil akhir. Hujah perdana akan kami bawakan kepada anda semua bagaimana pelaksanaan yang longgar dalam pusat komuniti integriti ini, yang mana tiada kesinambungan dalam pusat komuniti integriti ini, pada akhirnya kita tidak akan mencapai matlamat. Bangkit Datuk Aiman. Hujah kedua, disebabkan kita tidak mencapai matlamat akan menatijahkan perkara yang lebih buruk seperti pembaziran sumber. Hujah yang ketiga, kami akan tunjukkan alternatif yang lebih berkesan menjawab kepada tuntutan usul langkah terbaik memperkasa integriti rakyat warga dewan yang mulia. Ibarat lembu berpegang kepada tali, saya berpegang kepada janji. Hujah perdana perwakilan pembangkang pembuka pelaksanaan yang longgar warga dewan yang mulia. Warga dewan yang mulia, pusat komuniti integriti dicadang sebagai tempat rakyat untuk belajar nilai jujur, lapor salah laku dan sertai aktiviti integriti. Realitinya warga dewan yang mulia, perkara ini sudah pun berlaku tetapi bergerak secara berasingan. Contohnya, fungsi belajar yang ada dalam pusat komuniti integriti sudah pun kita laksanakan di Malaysia. Contohnya, program Wira Anti Rasuah yang melibatkan belia sebanyak 32,929 di sekolah selama 10 tahun, dan juga program Sahabat Gerak. Namun realitinya warga dewan yang mulia, hasil bancian berkenaan dengan program ini hanya 0.36% sahaja belia yang terlibat dalam program-program seperti ini, warga dewan yang mulia. Maka apakah jaminan selepas kita laksanakan komponen ini dalam pusat komuniti integriti, akhirnya kita akan mencapai matlamat, warga dewan yang mulia? Apakah punca masalahnya? Apakah masalah yang akan berlaku apabila kita mewujudkan pusat komuniti integriti, iaitu tiada kesinambungan dan pemilikan komuniti, warga dewan yang mulia? Bila pusat komuniti integriti ini diwujudkan, persoalannya siapa yang akan jaga, pantau dan membiayai serta mengawal selia selepas pelancaran pusat komuniti integriti, warga dewan yang mulia? Disebabkan kerajaan pembuka tidak ceritakan pun siapa pemegang taruh yang akan melaksanakan pusat komuniti integriti, maka khidmat perwakilan pembangkang pembuka kami akan ceritakan kepada anda. Dalam ahli jawatan kuasa pusat komuniti integriti akan terlibat adalah ahli jawatan kuasa komuniti sebagai ahli tetap warga dewan yang mulia, dan akan disokong oleh ahli badan bukan kerajaan NGO serta ahli dari badan penguat kuasa seperti SPRM, Jabatan Integriti dan sebagainya. Persoalannya, warga dewan yang mulia, akibat daripada pusat komuniti integriti ini hanya dinaungi ahli tetapnya adalah ahli jawatan kuasa komuniti. Selepas perkara ini dilancarkan, siapakah akan memberi naungan secara tetap, warga dewan yang mulia, yang mana akhirnya akan menyebabkan pusat komuniti integriti ini dibiarkan sepi, warga dewan yang mulia? Fakta yang boleh saya bawakan kepada anda seperti penutup fakta yang boleh saya bawakan kepada anda seperti isu RTC Rembau, yang mana mengamalkan model pusat komuniti integriti yang sama, namun akhirnya tidak mendapat sambutan dan ditutup akibat
akibat menanggung kerugian yang tinggi warga Dewan Yang Mulia, model relatif yang kami boleh bawakan juga kepada anda bagaimana pusat komuniti integriti ini sudah pun dijalankan di negara luar, namun akhirnya gagal untuk mencapai matlamat, malah menyebabkan kesan kerugian yang lebih besar. Seperti di Nepal, kita ada program community dan dalam kajian Anatomy of Failed Anti-Corruption projek komuniti di Nepal ini berkenaan integriti di Nepal ini gagal. Sebab yang pertama, tiada pembiayaan secara berterusan. Yang kedua, sambutan masyarakat yang kurang dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, ada kelemahan berkenaan dengan mekanisme kesinambungan warga Dewan Yang Mulia. Di akhirnya warga Dewan Yang Mulia, kulasah untuk hujah ini, secara dasarnya pembunuhan pusat komuniti integriti ini adalah berniat baik warga Dewan Yang Mulia, namun disebabkan sifatnya yang retorik, di akhirnya ianya tidak akan berjaya mencapai matlamat sebab kita tiada satu kesinambungan yang baik untuk menjaga untuk melaksanakan pusat komuniti integriti ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Menjemput Timbalan Perdana Menteri untuk tentang kamidasan dan hujah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Perwakilan Kerajaan, pembangkang seterusnya warga Dewan sekalian. Dewan Yang Mulia memetik kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertandingan Piala Perdana Menteri yang lepas. Dalam kita ingin menilai sesebuah idea, kita perlu menggapai ke langit dan mengakar ke bumi. Namun, sayang seribu kali sayang kerana perwakilan pembangkang pembuka hari ini dilihat ibarat langit tak gapai, bumi tak jejak warga Dewan sekalian. Maka bergerak selaku yang kedua di meja perwakilan kerajaan pembuka, akan saya bawa anda untuk analisa permasalahan mereka. Permasalahan pertama, seawal bangkitnya ketua pembangkang, sehati saya cukup sungguh apabila beliau hari ini masih lagi kelihatan gagal menaklid usul perdebatan kita pada hari ini. Kerana yang pertama, hari ini beliau katakan kerajaan tunjukkanlah banding beza antara pusat komuniti integriti ini sebagai mekanisme yang lebih baik berbanding dengan mekanisme sedia ada. Saya kira inilah sebenarnya tugas yang perlu dibuat oleh Datuk untuk menunjukkan kepada kami mekanisme lain yang sama baik ataupun lebih baik warga Dewan sekalian. Permasalahan yang kedua, pada hari ini apabila Datuk Ryan meminta kami untuk memberi jaminan bagaimana kita boleh memperkasa integriti rakyat ini melalui pusat komuniti integriti. Kerana kata beliau sekarang kita sudah pun ada program-program tetapi secara berasingan. Disebabkan itulah jaminan kami apabila kita mewujudkan pusat komuniti integriti ini, kita sudah mempunyai satu tempat yang berpusat dan tetap yang akan diarahkan oleh seseorang untuk kita jalankan segala program-program dalam memperkasa integriti rakyat. Seterusnya, apabila hari ini hujah yang saya kira hanyalah sekadar hujah tampan di meja perwakilan pembangkang pembuka, apabila ia katakan pelaksanaan yang longgar warga Dewan sekalian, saya kira hujah ini telah pun tersasar jauh dari landasan perdebatan. Kerana apa? Dalam penghujahan ini, mereka hanya menuntut kerajaan untuk menunjukkan kesempurnaan. Sedangkan kalau kita lihat usul perdebatan pada hari ini menuntut kita untuk menilai sama ada pusat komuniti integriti itu adalah langkah terbaik ataunya bukan, dan bukannya ingin menceritakan siapa yang lebih sempurna. Saya kira Datuk yang cukup bermasalah. Dan seterusnya, beliau juga menyatakan contoh di mana hari ini projek-projek yang telah melaksanakan komuniti integriti seperti di Nepal gagal kerana tiadanya pembiayaan yang berterusan dan dana serta tiadanya sambutan daripada komuniti. Saya kira ini adalah satu hujah yang pada akhirnya kegagalan ini hanyalah disebabkan oleh kekangan-kekangan yang diberikan oleh faktor sekeliling dan bukan disebabkan kelompongan pusat komuniti integriti yang cuba Perdana Menteri saya bawakan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Dan mereka juga katakan kita tiada kesinambungan
berkesinambungan apabila kita menubuhkan pusat komuniti integriti. Datuk, inilah yang kami akan ceritakan kemudian, maka saya minta Datuk untuk dengar baik-baik. Maka sebelum saya beralih kepada hujah kedua di perwakilan kerajaan pembuka pada hari ini, silakan yang merindukan saya. Datuk, pusat komuniti integriti memang baik, tapi faktor yang mempengaruhi dia tu adalah menyebabkan ia ni bukan langkah Maka baik. Datuk, setuju ataupun tidak, Datuk bersetuju saja dengan kami pusat komuniti integriti itu mempunyai nilai-nilai yang baik yang boleh kami jadikan sebagai langkah terbaik. Maka hujah kedua di perwakilan kerajaan pada hari ini di bawah kata kunci pusat komuniti integriti sebagai saluran aduan dan advokasi setempat. Warga Dewan sekalian, dalam penghujahan ini akan saya tunjukkan kepada anda bagaimana pada hari ini rakyat memerlukan tempat yang selamat, beretika dan mudah diakses untuk menyalurkan aduan salah laku, penyelewengan serta ketidakpatuhan etika dalam komuniti mereka. Terjusteru, apakah isu yang membelenggu adalah kerana hari ini kebanyakan agensi seperti SPRM hanya beroperasi di peringkat nasional atau negeri yang menjadikan sistem pelaporan salah laku dan advokasi integriti ini terlalu berpusat dan bukan komuniti. Sebagai contoh, menurut laporan salah guna kuasa, laporan salah guna kuasa ini perlu dibuat oleh rakyat terus kepada SPRM, sedangkan realitinya rakyat terutamanya di luar bandar menghadapi rasa takut dan stigma sosial apabila merapuk kerana tiadanya sistem yang berteraskan komuniti untuk memberikan bimbingan dan sokongan kepada mereka. Dan kesannya akhirnya mewujudkan normalisasi budaya diam, iaitu di mana masyarakat membiasakan diri dengan penyelewengan yang akhirnya mewujudkan jurang antara rakyat dan integriti nasional. Maka melalui penubuhan pusat komuniti integriti dapat menyediakan saluran aduan dan advokasi menjadi pemangkin perubahan tingkah laku sosial terhadap pelaporan dan bertanggungjawab awam melalui yang pertama dengan menyediakan saluran aduan setempat yang diurus oleh pegawai integriti komuniti yang dilatih oleh agensi seperti SPRM, dan yang kedua menawarkan khidmat advokasi dan kaunseling integriti supaya rakyat bukan sahaja melapor tetapi pada hari ini mereka akan memahami tanggungjawab moral dan prosedur undang-undang. Kita ambil sebagai contoh negara yang telah melaksanakannya seperti Korea Selatan. Menurut Suruhanjaya Anti Korupsi dan Hak Sivil, mereka menubuhkan pusat integriti komuniti di setiap daerah untuk menerima aduan kecil berkaitan pentadbiran tempatan, dan hasilnya melalui report yang dikeluarkan oleh mereka pada tahun 2024, kadar pelaporan meningkat hampir sebanyak 30% dalam tempoh 2 tahun, dan persepsi rakyat terhadap ketelusan meningkat daripada 45% kepada 68%. Maka dalam penghujahan ini, saya boleh rangkumkan bahawa dengan kita menubuhkan pusat komuniti integriti, ia bukan sekadar membina pejabat baharu, tetapi ia juga mewujudkan infrastruktur moral dan sosial di tengah masyarakat yang sekaligus dapat membina kepercayaan rakyat terhadap sistem pelaporan dan akhirnya menghapuskan budaya takut dan diam dan menjadikan integriti sebagai tanggungjawab bersama. Maka saya kira setelah saya menunjukkan kepada anda penghujahan dan pembuktian, inilah yang kami katakan penubuhan pusat komuniti integriti ini sebagai langkah yang bukan sahaja wajar tetapi langkah terbaik dalam kita memperkasakan integriti rakyat daripada peringkat angka undi. Maka tiada apa yang saya minta, mohon untuk terus mencadang. Silakan Timbalan Ketua Pembangkang untuk membentangkan hujah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang Ketua Dewan, perwakilan kerajaan buka tutup, pembangkang buka tutup, seterusnya hadirin Dewan yang sudah bersidang selamat bersidang buat semuanya. Tuan Yang Dipertua, kita terus kepada permasalahan meja perwakilan kerajaan pembuka, yang mana pada hari ini mereka tidak pernah pun menjawab keadaan
Pertikaian Agung Meja Perwakilan Pembangkang buka kepada kerajaan. Sebab Pertikaian Agung itu adalah kami tuntut di Meja Perwakilan Kerajaan buka. Tunjukkan kepada kami apakah jaminan selepas kita tumbuhkan pusat komuniti integriti ini, bagaimana sambutan rakyat terhadap pusat komuniti integriti ini, Tuan Yang di-Pertua. Adakah baik ataupun tidak? Kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana model yang lebih sama, iaitu pusat seperti isu RTC Rembau, yang mana ia ditutup disebabkan oleh kurangnya sambutan oleh rakyat setempat, warga dewan sekalian. Jadi, apakah jaminan kerajaan bahawa jika kita tubuhkan pusat komuniti yang sama, maka kita akan dapat sambutan yang lebih tinggi, Tuan Yang di-Pertua. Perkara kedua pula, kata mereka pada hari ini, kita perlukan satu pusat yang kekal. Sebab orang boleh datang Tuan Yang di-Pertua. Logik mudah yang saya boleh patahkan di Meja Perwakilan Kerajaan Pembuka adalah, kalau kita menggunakan kaedah kempen bergerak ini, kadar capaian kempen ini lebih tinggi Tuan Yang di-Pertua berbanding dengan pusat yang kekal. Dan kalau kita nak wujudkan juga pusat komuniti integriti yang kekal ini, berapa banyak kita nak buat pusat komuniti di dalam negara kita untuk kita capai kepada penduduk-penduduk di luar bandar maupun bandar, Tuan Yang di-Pertua. Dan kepada perkara yang ketiga, iaitu keadaan pusat komuniti integriti ini bukan langkah terbaik, disebabkan oleh berdasarkan kajian Institut Integriti Malaysia pada tahun 2022, hanya 66% responden tidak tahu berkaitan kewujudan pusat komuniti di kawasan mereka. Yang mana pada hari ini kita telah lihat bagaimana sebenarnya jika kita tumbuhkan pusat komuniti integriti yang kekal ini, rakyat pun tidak tahu, dan kita terpaksa menggunakan kaedah yang lebih terbaik, iaitu untuk mengiklankan kepada penduduk-penduduk di luar bandar untuk tahu bahawa kita mempunyai pusat komuniti integriti ini, Tuan Yang di-Pertua. Pidasan puncak pertama Meja Perwakilan Kerajaan buka pada hari ini, mereka kata bentuk budaya etika warga dewan sekalian, yang mana dalam hujah ini beliau berkata keadaan status quo sekarang, kempen-kempen kita tidak berstruktur, Tuan Yang di-Pertua. Jadi, logik mudah, kita strukturkanlah kempen-kempen integriti kita ini supaya menjadi lebih struktur, warga dewan sekalian. Kita beralih pula kepada Timbalan Perdana Menteri, yang mana pada hari ini hujah beliau menceritakan bahawa bagaimana rakyat pada hari ini memerlukan tempat yang selamat dan tiada sokongan moral kepada pelapor itu, warga dewan sekalian. Warga dewan, jika kita lihat, kalau berkaitan dengan rakyat takut untuk membuat laporan ini, rakyat pada hari ini boleh melakukan laporan secara atas talian melalui My Aduan, yang mana identiti pelapor tersebut akan dipelihara dan tidak dibocorkan, warga dewan. Dan kalau pelapor itu datang kepada pejabat SPRM untuk melakukan laporan, pegawai tersebut akan mengajar pelapor cara untuk membuat laporan, warga dewan sekalian. Jadi tidak perlu pun pusat komuniti integriti ini. Selesai membidas kerajaan pembuka. Sebelum saya masuk hujah, saya izin Datuk, satu, setuju atau tidak apabila masih ada pelapor yang tidak reti menggunakan teknologi dan mereka tidak berani untuk menghadapi orang? Tidak setuju. Sebab kita ada laporan boleh menggunakan laporan secara atas talian. Selesai menjawab celahan, kita beralih kepada hujah kedua, Meja Perwakilan Pembangkang buka di bawah lembaga kata isu pembazaran sumber. Warga dewan, jikalau kita menubuhkan pusat komuniti integriti ini, ia memerlukan kos yang tinggi, yang mana ia melibatkan kepada sewa bangunan, gaji kaki tangan, dan kempen mempromosikan pusat komuniti integriti ini, warga dewan. Dalam keadaan negara kita berdepan tekanan fiskal, peruntukan patut disalur kepada inisiatif yang lebih memberi impak langsung kepada masyarakat sendiri, warga dewan sekalian. Laporan Ketua Audit Negara 2022 menunjukkan ada pusat komuniti dan kemudahan awam yang dibina tapi tidak dimanfaatkan dengan kadar penggunaan bawah 30%, warga dewan sekalian. Dan puncanya disebabkan oleh tiada sambutan orang ramai, sebab tiada tarikan dalam pusat komuniti itu sendiri, warga dewan sekalian.
Sebagai contoh, program fizikal di komuniti seperti Community Integrity Building (CIB) di Johor hanya mendapatkan peserta sebanyak 500 sahaja peserta warga dewan sekalian, berbanding dengan kadar penduduk di kawasan tersebut yang melebihi 10,000 penduduk warga dewan sekalian. Dalam keadaan kehadiran dan impak sosial rendah, pusat komuniti hanya menjadi produk imej yang perlukan bajet tahunan tanpa hasil yang konkret warga dewan. Kesannya, apabila fasiliti tidak digunakan dengan sepatutnya, aset kerajaan menjadi liability. Berdasarkan laporan AG Dashboard 2024, RM1.5 juta peralatan pusat komuniti tidak digunakan dengan sebaiknya warga dewan. Rangkuman hujah pertama pada hari ini, saya telah tunjukkan kepada anda bahawa pusat komuniti integriti ini tidak mampu pun memberi kesan terus kepada masyarakat. Sebaliknya, menjadi kesan yang lebih buruk, iaitu kos pembaziran sumber. Hujah 3, mekanisme lebih berkesan dengan penggunaan digital. Tuan Yang di-Pertua, pusat komuniti integriti ini sukar mendapat sambutan yang luas sebab terdapat indikasi bahawa pendekatan fizikal yang terhad dari segi liputan dan capaian kepada penduduk menyebabkan ramai penduduk tidak terlibat warga dewan. Fakta terkini, akses digital dan penggunaan media sosial rakyat Malaysia sangat tinggi dengan pendekatan fizikal tidak selari dengan cara rakyat berinteraksi. Puncanya, gaya komunikasi rakyat kita telah berubah. Menurut data rasmi akses internet di kalangan isi rumah di Malaysia pada tahun 2024 adalah 98% dan 99% di kawasan bandar, manakala 95.3% di kawasan luar bandar. Solusinya, kita melancarkan kempen digital bersepadu menggunakan platform media sosial utama di Malaysia sebagai contoh Instagram, TikTok dan YouTube. Modal relatif negara luar di Singapura di bawah Digital Integrity and Anti-Corruption Education Portal (CPIB) yang membangunkan laman interaktif dan kempen media sosial. Dan hasilnya, pada tahun 2023, CPIB mencatatkan lebih 85% rakyat sedar berkaitan dengan kesalahan rasuah berbanding 2016, iaitu hanya 60% warga dewan. Maka, pada hari ini saya tunjukkan kepada anda rangkuman kes pembangkang pembuka. Kami telah tunjukkan kepada sisi dewan bagaimana pada hari ini penubuhan pusat komuniti integriti bukanlah langkah terbaik, malah memberikan impak yang lebih teruk kepada negara. Dan kami tunjukkan kepada anda mekanisme yang lebih menjawab untuk menjadi langkah terbaik memperkasa integriti rakyat. Tiada apa lagi kita mohon untuk turun membangkang. Okey, kita nak komen dulu. Saya ni daripada segi delivery sikit je apa yang saya nampak lah. Betul tak betul tak? Balik lakut. Tak pandai dengar. Okey, ditujukan kepada pendapat pertama. Dah nampak lebih lah improve. Macam tu dulu Papa saya nampak ada part you storm, ada part you highlight, ada part you serious, ada part intonasi tinggi tu saya suka lah. Okay, keep it up. And then eye contact boleh improve lagi kot. Pandang dekat semua lah. Lepas tu pendapat pertama kalau bagi dah rehat, tolong bagi dengan buat. Okay, ingat. Jangan lupa kita nak bagi, nak ada ni kan. Okay, nombor 2. Okay, Ryan sebab usul 20 minit kan, prepare kan. Okay, cuba jugalah membangkang tu, nampaklah ada. Saya rasa lebih sekali masa okey ke timing? Ryan lebih dalam 15 saat. Tak improve sikit lah, sebelum ni kan 8 minit. Sekali 7 minit 15 saat. So bolehlah bersuturkan sikit. Lepas tu saya dengar awal sebut 0.36%. Awal sebut tak sumber dari mana? Pancing daripada agensi mana? Masukkan nama dia, authority. Walaupun itu kecil tapi hati suka. Okay. Lepas tu nombor 4. Okay, good, kejap. Sebab ada was ke? Macam input tu Dia kata tak boleh bidas. Kan, kita pun tak kira. Sekali bidas saja tu. Macam apa pendapat pemangkang okey ke? Okey itu angguk sebab ini improve a lot. So tolong maintain the momentum lah hari ni. Percaya diri. Cuma saya nak tegur breathing technique. Breathing technique. So bila boleh sebenarnya kalau macam walker nyanyian dia sebab stamina. So macam tak sempat nak jogging kan. Tapi tak apa, awak mungkin boleh daripada segi tarik nafas ke.
Masa awal saya tak tahu. Pasti kita kena jawab. Okay. Petang Saya pandai vocal sikit, breathing ada. Aisyah. Lagu Negeri Sembilan. Okey, so minum air ke apa ke semua kena daripada itu lah. Ataupun memang praktis je, praktis dan 1 minit ada tak masih lagi macam rasa semput sikit. So ada tak lagi. Itu je lah. So banyak improve lah daripada Dewan ada confident apa semua. Kemudian yang keempat siapa? Okay. Aiman bawa 2 jam. Bawa 2 jam kan, malu kisah sambungan kan. Bidasan tu kadang-kadang dia boleh masuk dalam baru jam tu. Sebab biasa dia panjang, so tak sempat nak bagi. Tadi 8 minit lebih kan? 8 minit tu sangat. Apa kata, bila bidas tu kan, you ringkaskan ni, kata you akan sambung dekat hujah you yang kena. Kan? So you tak adalah merepeat benda sama. And then lebih sempat ada tu nenek. Betul ke? Saya nak saya lah, bawa 8 minit lebih. So saya tengok bagi masa. Saya akan terangkan dengan lebih perinci dalam hujah saya yang sebab kena kan apa yang biasa kita pulang balik dekat yang hujah yang bazir. Okay? Okay, Mai? Boleh Abang, improve you kan. Okey, untuk kerajaan kan. Ya. Memang tak ada tulis atas kertas kan? Ini researcher. Oh, dia researcher. Dia pernah rumah sikit. Oh, tak apalah. Pasti tulis atas kertas lah. Sebab nampak tak best lah. Ada gadget-gadget atas meja sini kan. Dia beginner. Mati. Tak tahu? Macam tu lah. Sebenarnya apa masalah memperkasa integriti rakyat? Apa isu yang kita ada sampai sejak itu kan? Isunya kami ambil status quo tadi. Status quo dia apa? Kajian Universiti Malaya 2023. Tak tahu saluran nak lapor. Ya, saluran tidak untuk nama. Which is dalam memperkasa ni kita mahu lihat keadaan sedia ada menjadi lebih baik. Itu cara faham saya. Sekarang kita ada halangan tak untuk memperkasa kan? I think apabila yang ada tu kita lagi berpusat which is dekat integriti rakyat. Contoh sistem kita orang ambil based on guide kita orang sistem pelaporan yang ada sekarang dia terlalu berpusat dan menggunakan digitalisasi. Tapi tak semua masyarakat terutama komuniti yang di bandar-bandar kecil ni tahu benda tu, tahu masa tu dan dapat adapt. So dia ada pusat komuniti ni jadi satu tempat yang orang boleh lapor dan juga boleh dapat pendidikan untuk laporan pada negara. So penubuhan ni menjawab kepada masalah tu lah. Sebab dia setempat dan tetap. Jadi apakah masalah-masalah itu? Tapi saya cuma letakkan ciri-ciri integriti rakyat yang diperkasakan yang kita perlu capai. Apa? Which is yang pertama, integriti yang berstruktur bukan sementara. Kedua, keberanian yang terlindung bukan risiko peribadi dan yang ketiga, solidariti nilai bukan sekadar kesedaran. Tapi dia tak menjawab kepada tu lah kan. Sebab kita kalau kita mesti ada masalah dalam memperkasakan integriti rakyat ni sampai kita nak tumbuhkan pusat komuniti integriti ni. Sebab pusat komuniti integriti ni bukan satu dalam satu daerah kan. Mungkin satu dalam satu kampung ke, satu dalam satu taman kan. Tu pun tak pernah cakap kan berapa banyak kita nak tumbuhkan kan. Okey ni. Macam tu lah sebab kita tak nampak apa sebenarnya yang kita nak debatkan ni. Kita tak nampak penubuhan pusat komuniti integriti ni nak menjawab kepada apa. Kalau nak menjawab kepada visi dan misi Pelan Integriti Nasional tu, langkah sedia ada pun sudah pun menjawab Pelan Integriti Nasional yang kita tengah buat tu. Jadi benda tu macam tidak menjawab kepada masalah
masalah asal daripada usul ni lah. Itu yang pertama lah. Overall, first speaker kena faham lah apa yang cuba kita nak capai dalam debat ni. Sebab di akhir ni kita pun tak tahu sebenarnya kita nak debat pasal apa. Yang kita tahu hanyalah pusat community integrity ni boleh buat apa? Aku tak pasti. Nak menjadikan budaya melapor ataupun nak menjadikan semua orang berintegriti. Sebab integriti pun tak pernah dijelaskan dengan baik lah. Apa maksud integriti tu yang sebenar kan? Itu untuk kerajaan lah. Untuk pembangkang, pembangkang dia macam kurang bertembung lah. Sebabnya korang bersetuju pusat integriti ni bagus, cuma ada masalah dalam pelaksanaan dalam jangka masa yang panjang kan. Tapi korang masih juga bersetuju pusat integriti ni bagus. Ciri-ciri tu yang baik lah. Still korang accept lah benda tu kan. Boleh tapi dulu kalau kata baik lah. kalau kata baik sebab ada masalah di kemudian hari. Sebab apa kan nak tanya, ni ada bincang dengan Coach EM tau. Dia kata kan, kalau benda yang bersifat baik, kita tak ada nafikan sifat dia, kita terus cari angle dia. Contoh perkara yang tapi korang punya masalah ni berpunca daripada diorang punya masalah. Sebab diorang tak menyatakan apa yang sebenarnya kita nak selesaikan dengan pusat community integrity ni. So korang boleh persoalkan, jadi sebenarnya kita nak tubuhkan pusat komuniti ni, kita nak menjawab kepada masalah apa. Kalau sekadar nak menyelesaikan masalah kepada melapor, kita dah ada. Macam tu je lah. Jadi apa yang kita nak bincangkan? Sebab tu solusi perwakilan pembangkang, sekalipun masalah ini dapat diselesaikan, tapi kita ada masalah ujuran-ujuran yang lain. Contohnya barulah korang boleh track ke situ. Macam tu lah. Cuma mungkin tak ada penghubung ayat ke situ kot. Sebab tu lah benda tu macam kurang jelas sikit. Tapi aku faham je. Tapi kalau pembangkang memang pun case on table lah usul ni. Macam so tu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kerajaan, korang kena ada a list of izin laluan lah sebelum masuk debat tu. Sebab korang pun tak banyak izin laluan. Macam pembangkang mungkin diorang dah senior sikit, so diorang tahulah apa yang nak buat kan. Diorang pun banyak apa orang panggil lah, pertikaian diorang. Cumanya Aiman kena ada pengurusan masa yang bagus lah. Bidas tu okey, semua pendekkan lah. Ifah banyak improvement lah. tepuk semua untuk kerajaan. Sebab dekat IFAH barulah dia tak menjelaskan balik debat tu. Cumanya dia bagi tahulah apa kerajaan nak bawa sebenarnya. Dia nak kata yang kerajaan ni ada apa? Pusat community integrity ni ada kebaikan dia, dan korang pun bersetuju dengan diorang yang pusat community ni ada kebaikan. Cuma in future tu lantak apa nak jadi, lebih kurang satu lah. Itulah. Okay, habis. Nak tanya ni kalau cara yang belum bawa kan kita akan attack dekat apa cabaran memperkasa integriti rakyat kan. Boleh kalau kita main tu. Contoh cabaran dia pertama kurang capaian daripada rakyat. Kedua apa, ketiga apa, kemudian disebabkan ada pusat community integrity ni lah, sifat dia tu boleh memiliki tiga-tiga benda contoh dan perkara lain tak dipenuhi. Boleh tak macam tu? Orang boleh attack dekat memperkasa tu. Memperkasa tu kan in a long term kan. Betul. Jadi kata memperkasa kita faham tak? Kita fikir kan sebelum memperkasa tu rakyat betul dia dah ada kefahaman, tapi untuk kita enhance sekali faham tak? Itu bukan dari kosong. Dia bukan dari kosong. Contoh cabaran dia adalah rakyat faham sebab kita dah ada model civic dan sebagainya, tapi untuk kita memperkasakan kita nak ada satu capaian yang dekat yang rakyat boleh sentiasa usul. Boleh kalau buat kita? Boleh je. So korang kena tanya diorang sekarang status quo integriti kita ni kosong ke, 25 ke, 50? Kena bawa kan? So apa target diorang? Nak memperkasa ni kita nak bagi dia plateau 75% ke, 50% ke, ataupun kita nak tingkatkan sampai 100%? Memperkasa ni apa? Mengekalkan ke? Menambah ke? Apa? Ifah, memperkasa ni kita nak kekalkan sedia ada ke? Kita nak tambah ke? Macam mana? Katakanlah integriti tu ada level 1 sampai level 100 kan? Kita nak memperkasa, kita nak tambah lagi. Nak tambah lagi lah.
Kata kalau dah 100 lah, tak tambah lagi lah. Oh. Saya buat guru punya saya berapa? Wes, kalau ini ni hujang perspektif dia wes. Dia hujang aspek. Macam mana? Contoh aspek pertama, aduan salah laki. Sebelum ni, kita hanya ada 20% saja setiap tahun. Tapi disebabkan keadaan kita nak buat perkasa, kita akan gunakan pusat komuniti ini untuk meningkatkan sesuai dengan contoh NACN nak dapat 20%. Boleh yang aspek ini? Dia lebih simple lah. Ni satu, satu, satu. Boleh lah. Dia boleh gambar macam Aku rasa kena jadi maksudnya kita kena buat pembanding kesat. Kita tengah cari teknis dengan keadaan.